Permata mesra menyusuri Muara Sungai Terengganu yang dikenalkan oleh TTI Mahkamah Seria Berhad. Bagi saya Mila selaku jurupandu pada petani. Ingatlah bot lah dan bot ini dikemudikan oleh Encik Amri kat belakang sana. Kalau ada sebarang pertanyaan, bolehlah diajukan. Jangan malu dan jangan segan. Okey, dan sebelum kita memulakan perjalanan kita dengan lebih jauh lagi, marilah kita sama-sama mengaminkan doa supaya perjalanan pergi dan balik kita ini selamat sampai dan diberkati. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Okey, di sebelah sana kita bertengok ini kawasan Taman Monumen. Dalam Taman Monumen ini terdapat 23 buah monumen dari 21 buah negara. Ada 4 monumen interaktif, boleh berhenti, boleh masuk dalam tengok pameran dan tayangan Masjid Negara, Taj Mahal, Kubah As-Sakrah dan Masjidil Haram. Kat sana ada kincir air sebabkan ada masalah teknikal tu sebabnya tidak berfungsi. Biasanya kalau berfungsi kan dia akan salurkan air sungai yang kita berada sekarang ni ke jejak atas tu dan terus ke dalam tasik ke dalam Taman Monumen. Dan kubah yang berwarna kuning keemasan adalah Kubah Az-Zakrah yang terletak di Baitul Maqdis, Palestin. Ini antara monumen interaktif. Bila masuk ke dalam boleh tengok pameran dan tayangan. Dan bahagian atas tu kita boleh tengok replika batu terapung yang digunakan Rasulullah SAW untuk berpijak sebelum memulakan mihraj. Okey, tutup Taman Monumen. Manakala di hadapan kita ni, di sebelah sana ada 3 kubah. Yang ni dah masuk belum? Dah lalu belum? Dah ada yang belum lagi? Kalau belum lagi, macam mana boleh naik bot sekali kan? Sebab apa? Sebab itu adalah pintu gerbang. Okey. Bermula pada pintu gerbang hingga ke Masjid Biasa, indah keseluruhan daripada Taman Tamadun Islam yang terletak di atas pulau semula, jadi itu Pulau Wan Man yang berkeluasan 25.9 hektar. Tanah yang ditambak boleh daripada pintu gerbang hingga ke museum negeri di hadapan sana. Yang itu yang ditambak untuk dijadikan untuk penambang yang berada di sini. Orang dulu dia tak kira nak pergi ke seberang sana ke, nak pergi ke Bandar Kuala Terengganu, ke hulu, ke mana-mana dia orang akan kumpul di JT tu untuk naik bot penambang. Nak pergi ke KL pun dulu jangan bimbang, duduk kat situ je sekejap dia dah sampai. Tahu tak KL kat mana? Kampung Losong. KL di Terengganu ni adalah singkatan bagi Kampung Losong. Okey, jadi di sini kita boleh tengok bot-bot nelayan di negeri Terengganu. Apa yang sama pada bot nelayan di sini? Apa? Cantik. Apa yang sama? Warna dia. Okey, apa yang sama adalah warna dia. Untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, cik-cik, adik-adik sekalian, bot nelayan di negeri Terengganu semuanya warna hijau pada rumah ataupun pada kabin dia. Manakala tapak dekat bawah, hijau ada, biru ada, merah, kuning, pink, kelabu ke, memang ada. Tapi kabin dia hanya satu warna yang sama sahaja. Okey, warna hijau bot nelayan di perairan Terengganu ini adalah kod pengenalan yang telah ditetapkan oleh Perikanan atau dikenali dengan nama Pulau Hajah Siah yang berkeluasan 44 hektar. Tapi kan, sebesar-besar pulau yang kita tengok sekarang ni hanya ada satu sahaja keluarga yang tinggal di atas pulau ni. Itu hanya keluarga Hajah Siah sahaja. Sebabkan pun dah lama, sekarang ni Hajah Siah dan suami dia Haji Ali ni dah tak ada dah meninggal. Anak dia ada lagi duduk kat sini. Mesti boleh kan? Masuk je cerita mengenai pulau ni memang berkerut tadi. Jabatan Angkat Jabatan Angkat Malai Terengganu. Di hadapan berjalan kaki tu terus ada keropok Kak Iyah. Untuk dapatkan keropok Leko atau KLCC kat sini, dia banyak pilihan sebenarnya. Jangan bimbang. Kalau untuk waktu petang ni ada kedai yang buka tapi dah tak banyak pilihan mana. Boleh try besok. Ataupun kalau hari Sabtu tu ada lagi kat sini, boleh singgah. Di hadapan Museum Negeri Terengganu pun ada. Besok saya tak pasti buka ke tak. Kalau masih ada lagi dekat Terengganu hari Sabtu, boleh try kat sana. Dia banyak sebenarnya pilihan untuk keropok ni.
Terus Ya.